Kenapa ramai orang gagal dalam buat simpanan tuan-tuan? Sebab dia guna formula menyimpan yang salah. Apa formula yang salah itu tuan-tuan? Dia terima gaji, dia belanja dahulu. Dan dia cakap kalau ada duit lebih baru akan buat saving. Tuan-tuan, ramai orang yang amal perkara ini tuan-tuan dan dia tidak ada saving walaupun bekerja dah lebih 5 tahun, dah lebih 10 tahun, dah lebih 20 tahun. Tak ada saving sebab apa? Formula yang dia guna adalah formula yang salah. Sebaliknya, apa yang dikongsikan oleh pakar kewangan, oleh mentor kewangan, oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, oleh Tuan Azizi Ali dan juga pakar kewangan yang lain, terima gaji simpan dahulu. Berapa banyak? Sekurang-kurangnya 10% daripada gaji. Apabila kita dah simpan, selebihnya kita nak guna pun, nak belanja habis pun tak apa tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita dah ada saving yang kita buat tadi. Jadi insyaAllah bila kita amalkan konsep ini, kita amalkan formula ini, saving kita akan bertambah setiap bulan. Jadi tuan-tuan, dia kata tuan-tuan nak mulakan simpan emas bersama dengan Public Gold, boleh DM saya akan bantu guide sebaiknya. InsyaAllah dengan tuan-tuan simpanan bentuk emas, saving tuan-tuan, tabungan tuan-tuan akan bertambah lebih banyak daripada sebelum ini.